Okay, bos. Tak ada halnya. Action. Okay, katakanlah Iri ni dia klien lama saya, tapi dia dah lama dah saya tak contact. Ya, rupanya dia kahwin, dapat baby. Oh, tu baby tengah isap baby tengah isap susu. Kemudian abang dia kerja oil and gas lah. Abang dia gaji besar lah, 15,000 sebulan. Duit tak ada isu lah. Lepas tu Iri ni dia ada buat lah macam-macam lah. Jual baju lah, jual apa, terutama bulan-bulan puasa apa semua kan. Dia buat berniaga suka-suka. Duit ada, tak ada masalah. Laki bagi 5,000 sebulan buat belanja. Kereta baru. Kereta pula baru. Kan? Dah habis bayar. Aku minum dulu. Apa nama baby baru, Rin? Siapa dia? Nama dia Alia, bos. Alia. Yang ni lah. Nampak macam dah 2 tahun lebih. Alah, bos. Tahu 4 bulan lambatnya, bos. Dia, ya Allah, saya rasa lambat sangat. Tapi badan dia besar. Tengok ayah dia kot. Ayah dia besar juga kan? 5 minit. Ya, 5... tengok dia belum clear lagi tu. 5 minit pertama kita kena clear di air. Terutama kalau kita online. Kita tak ada feel. Kita tak ada the distance yang convenient untuk kita bercakap. Ya? Daniel. Sian Daniel. Kita ni nak bank in pada dia. Kita WhatsApp pada dia bank in lah. Supaya boleh dapat wifi. Tak boleh. Wifi kau pasal duit. Mana tahu kita boleh transfer wifi pada dia ke, baling 2-3 coin kan? Untung Okey dah, bos. Boleh dah. Saya dah. Okey, Iri pelan-pelan. Apa nama anak tadi, Rin? Alia. Okey. Kita pergi pelan-pelan ya. Irin, apa rasa Rin dapat Alia? Rasa syukur. Best. Okey, secara jujur lah kan. Apa beza dengan 2 orang anak yang sebelum ni? Rasa dia, apa beza dia? Beza yang ni dengan yang lama. Yang macam yang lama tu macam saya tak sempat nak buat kan saving, kata macam mana atur dia punya macam education dia ke macam platform macam tu lah. Okey. Macam ni kita boleh buat awal-awal. Maksudnya kita dah tahu dah apa ke depan, berapa, maksudnya kan sekarang kan expenses untuk budak-budak kan macam terlalu tinggi. So betul. Kita macam tak dapat. So dengan faktor umur, macam dulu anak saya macam muda lagi. Saya muda lagi waktu sekarang ni. Contoh kalau Alia tu darjah 1, saya dah 40. So benda tu saya kena fikir daripada awal. Macam itulah contoh perumpamaannya. Nampak ya? Kita dengar dia punya perasaan dia, apa yang dia fikir, apa yang dia risau. Ya, kita dengar. Ya, sekadar nak tanyalah, berapa simpan untuk Alia sebulan? Oh, sekarang ni taklah banyak. Tapi adalah dalam kalau dekat yang saya simpan 300. Kalau bapak dia saya tak tahu berapa lah. Okey, Irin simpan dekat mana? Saya simpan dekat ASNB, SB ASB lah untuk dia. SB untuk dia. Alright. Tengok ya, kita pergi pelan-pelan ya. Dia simpan ASB. Kita puji dulu, ASB ni bagus, pulangan dia agak stabil 5 ke 6%, betul? Betul. Okey, betul ya. Kerana dia dijamin oleh kerajaan Malaysia, terutamanya kerajaan Madani, betul? Okey. Boleh ya? Sebab tu kita kena ada maklumat ni. Daniel yang lain-lain ni di belakang kita kena simpan. Dia pulangan dia bagus, reasonable 5-6%. Yang paling penting dijamin oleh kerajaan Madani. Walaupun Malaysia diserang oleh China, dalam ASB kita tetap ada duit. Ya, itu dijamin oleh kerajaan Malaysia, terutamanya oleh Anwar Ibrahim dan juga Nurul Izzah. Tiba-tiba. Okey, kita pergi pelan-pelan. Masalah dalam ASB ni, Irin tahu tak apa masalah dia? So far macam tahu. Apa masalah dia? Macam dulu saya macam fikir juga masalah dia maybe dari segi hibah tu kot. Contoh kalau apa-apa yang nanti happen dekat saya, hibah tu. Tapi sebenarnya tak tahulah, sekarang ni boleh je kan beli asing-asing. Maksudnya dia protect juga untuk hibah kan. Tu nak sure lah. Tapi yang saya tahu setakat ni macam tu lah. Okey. Jadi sebenarnya kita ni, saya ni ibarat datuk kepada Alia. Nak bagi nasihat daripada sedikit pengalaman saya dalam bidang keuangan, kita nak bagi nasihat.
Sebenarnya ibu bapa ni hati dia polos. Hati dia sangat bersih. Dia nak jaga anak dia, masa depan anak dia nak jaga. Dan dia setakat mana ilmu yang dia ada, macam Siti Nurhaliza, semua sifat ASB. Ya, dan dia punya niat tu dah cantik dah tu. Cuma kita bagi kita punya maklumat tambahan kepada dia. Ya, sedikit saja. Kita bagi tahu dengan dia, katakanlah Irin dah simpan 3 tahun atau 5 tahun. Ya, katakanlah. Selepas 3 tahun, 5 tahun, 3,600 kali 5 tahun, ada lebih kurang dalam 15,000, 20,000 duit yang simpan. Sedangkan kalau kita nak hantar dia belajar, dalam negeri pun kena ada 70,000. Baru ada 20-30,000. Jadi tak cukup. Ya. Katakanlah pada masa tu kita didiagnose sakit yang memang tak boleh kita bekerja. Tak kisahlah sakit apa-apa. Kanser ke whatsoever. Kita minta jauh lah. Katakanlah yang menyebabkan kita tidak mampu lagi nak bekerja. Ya, kita kena penyakit begitu. Apa jadi dengan simpanan kita, Irin? Simpanan kita still takat tu lah. Nampak tak saya diam? Yang ini korang kena belajar. Sebab tu bila training, perhati tengok mulut saya cakap. Kita zoom into the problem. Ya, dia niat dah baik, tapi lepas 5 tahun dia diagnose ada sakit, maka simpanan anak dia terhenti. Dan tidak dapat diselamatkan oleh kerajaan Madani. Tak dapat. Siapa pun tak boleh tolong. Rafizi pun tak boleh tolong, Nurul Izzah pun tak boleh tolong. Suami dia pun tak boleh tolong. Nampak Daniel? Saya berhenti. Saya pause. Sebab saya nak tengok biar otak dia berhubung. Shopee. Supaya otak dia berhubung, ada bunyi Shopee. Ya. Jadi dekat sana, apa yang Irin terfikir sekarang? Betul juga kan? Betul? Selesai tak masalah anak untuk jaminan dia belajar? Tak selesai. Ya. Jadi kita duduk dalam kasut dia. Dalam diri dia sebagai ibu, ayah, datuk kepada anak Alia tadi tu, adakah masa depan dia terjamin? Itu kerja kita. Itu tugas kita sebagai penasihat. Ini dengar kata dia simpan apa, dia simpan ASB, tak tahu nak kata apa, saya balik lah apa, kata Noni. Contoh. Kan? Kita pun balik bodoh gitu. Dah ada P lah jadi depan tahu dia ada simpan dah dengan tu SSPN tu. Dengan PT-PT-pu dia simpan dah. Ya. Sebab itu kena datang training, kita ajar cara macam mana. ASB dah bagus, pulangan dah cantik. Maka kita bagi tahu dengan Noni, dengan Irin, saya bagi pulangan yang sama macam ASB plus ada campur lagi benefit-benefit lain. Terutamanya kalau kita meninggal dunia, hilang upaya ataupun critical illnesses, maka 300 sebulan kita terhenti, tak perlu kita bayar. AIA akan sambung bayar dan segala benefit dia akan dapat sampai dia maturity. Katakanlah patut dapat 100,000, dia akan dapat 100,000. Bagus ke? Bagus sangat. Bos. Adakah Irin sayang dengan Alia? Tidak. Kalau sayang, adakah Irin rasa ASB tu bagus tapi belum cukup bagus? Betul. Betul? Adakah Irin rasa AIA punya package lebih komprehensif? Hari ni ada 2 option. Baru kita bagi option. Kita dah selesaikan masalah dia, kita bagi 2 option. Option yang pertama, teruskan simpanan ASB. Duit lain ada kan? Ada sikit lagi, betul? Saya minta RM500 lagi. Ya? Yang ni mintalah dengan abang ke, bincang ke, cakap dengan dia. 300 saya simpan, 500 abang simpan dengan AIA. Sebab kalau semua sihat di 300 campur 500, semuanya akan compounding. 10,000 satu bulan. Kalau 18 tahun, ada 180,000. Dengan bonus ada 200,000, 250,000 untuk Alia belajar. Kita tak payah risau. Kalau something happen kepada saya, ya, ataupun kepada abang yang sebagai penama ni, tak kisahlah nama siapa, ya, maka simpanan itu tidak perlu diteruskan. Alia tetap boleh belajar, ada 150,000. Bagus ke? Bagus sangat.
Bagus sangat. Sekali lagi saya tanya. Adakah saya jual apa-apa? Adakah saya banyak memberikan maklumat yang bermanfaat? Adakah saya bagi added value, nilai tambah kepada idea penyimpanan untuk anak belajar? Adakah anda telah bersedia untuk ambil lagi RM500 kerana sayang kepada kepada Alia? Bersedia? Sekarang tengok saya dekat mata. Nampak mata saya nak ambil kesempatan ke atas kamu yang ada duit ke, ataupun saya nak tolong Alia? Tolong. I see. Closing. Kat mana susah Noni? Kat mana susah? Okey, apa saya buat bagus, Irin? What I did best. Okay dah, off.